menurut Perdana Menteri, permintaan domestik adalah acuan ekonomi yang paling penting. Dengan itu, saya tanya, adakah kerajaan bersedia untuk mengurangkan GST dari 6% ke 3% supaya menambah baik keadaan permintaan domestik, to improve domestic demand. Kerana kita semua faham bahawa permintaan domestik telah merosot sejak tahun lepas, sejak 1 April 2015 kerana pelaksanaan GST telah menghakis permintaan domestik. Domestic demand reduces because of the implementation of GST coupled with the depreciation of ringgit. Kerana apabila GST dilaksanakan, pada masa yang sama, nilai ringgit telah merosot. Dengan itu, rakyat jelata tidak ada disposable income ataupun pendapatan diperolehi yang memerlukan, dan dengan itu permintaan domestik telah merosot. So domestic demand has declined, and one of the ways to solve it is to reduce GST, the rate of GST. And this is a suggestion, although the opposition is inclined to abolish or to reduce GST to zero rate, but we are of the view that even reducing to 3% is economically sound in order to push for domestic demand. Now the PM's reply was a one-liner. Perdana Menteri jawab bahawa GST adalah penyelamat ekonomi, which we don't agree. Kami tidak setuju bahawa GST adalah penyelamat ekonomi. GST memang menyelamatkan kerajaan Barisan Nasional, memang menyelamatkan khazanah negara kerana dengan kemerosotan harga minyak, GST telah memberikan suntikan dana kepada kerajaan pusat, tetapi dia bukan penyelamat ekonomi. Penyelamat ekonomi ini bukan GST. Penyelamat ekonomi sekarang ialah domestic demand, permintaan domestik. Tetapi domestic demand dihakis oleh GST. So that is the logic of the question, and I'm disappointed with PM's reply.